Ini episod 8 seri Kenali Coin di Hatta. Hari ini cikgu nak kenalkan platform yang ubah cara orang trade kripto, Uniswap. Tempat ini tak ada broker, tak ada bank, tapi orang boleh tukar token 24 jam non-stop. Uniswap dilancarkan pada tahun 2018 oleh Hayden Adams, seorang jurutera muda dari Amerika. Dia bina Uniswap di atas blockchain Ethereum, dan inilah yang kita panggil Decentralized Exchange atau DEX, pertukaran tanpa orang tengah. Dekat Uniswap, sesiapa pun boleh tukar token dengan automatic guna smart contract. Sistem dia guna konsep liquidity pool. Maksudnya orang ramai sumbang token, dan bila orang lain nak trade, transaksi berlaku terus dari pool itu. Mudah, cepat, tiada account diperlukan. Matlamat Uniswap ialah bagi semua orang kebebasan penuh urus aset sendiri tanpa perlu kelulusan platform besar. Sekarang Uniswap dah jadi tunjang utama dunia DeFi dan antara exchange yang paling aktif di dunia. Uniswap bukti dunia kewangan boleh berfungsi tanpa orang tengah, hanya kod, komuniti dan kepercayaan. Dalam